Kita mungkin teringat di mana baru lagi sebenarnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Timbalan Presiden Bersatu, mempelawa UMNO untuk bekerjasama membina sebuah kerajaan di negara kita ini. Saya suka membacanya, bagaimana respon yang akan diberikan oleh barisan kepimpinan UMNO, tak kira apa peringkat Presiden ke Ketua Pemuda ke siapa ke. Dan Alhamdulillah saya juga membaca respon yang telah pun diberikan oleh pimpinan UMNO terhadap pelawaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Timbalan Presiden Bersatu, untuk membina jaringan kerjasama antara UMNO dengan Perikatan Nasional bagi membina sebuah negara. Saya agak terperanjat kerana di sana kita sebagai seorang Islam kena ada dua neraca yang kita pegang. Tetapi apa yang berlaku, jawapan yang diberikan oleh kepimpinan UMNO lebih meruncing dalam melihat neraca kepatian. Dan tak salah sebenarnya neraca kepatian, tetapi apa yang saya lihat, neraca kepatian di bawah itu ialah terlalu permusuhan, perseteruan, di mana dia kata kalau sekiranya betul Bersatu ingin mempelawa UMNO bekerjasama, maka bubarkan dahulu Parti Bersatu. Ini bagi saya jawapan yang tidak matang, jawapan yang berlandaskan kepada neraca kepatian yang dibina di atas permusuhan. Sebenarnya bagi saya tak perlu bina permusuhan antara UMNO dengan Bersatu, kerana kita sama-sama Islam, sama-sama membawa agenda agama, agenda bangsa. Bagi saya, kalau musuh politik yang sebenarnya, UMNO perlu jelas musuh politik sebenarnya adalah DAP, kerana DAP dia tidak mengiktiraf negara ini sebagai negara Islam. Agenda DAP ialah untuk melaksanakan agendanya Malaysia. Itu seperti UMNO nampak. Tetapi oleh kerana kita mendahulukan neraca politik permusuhan, membelakangkan neraca syarak. Oleh itu saya ingin memberi pandangan kepada UMNO tentang ajakan yang telah pun ditawarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Timbalan Presiden Bersatu. Kita kena pandang dari neraca syarak. Itu yang pertama. Dalam Al-Quran ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan bertolong bantu dalam dosa dan permusuhan. Ini neraca syarak. Jadi kalau apa yang dibawa oleh Datuk Seri Hamzah tadi, kalau lihat pada neraca syarak, satu yang baik, satu yang bagus, sepatutnya UMNO menerimanya dengan pandang yang baik. Satu lagi neraca yang saya nak bawa, juga neraca syarak dalam kaedah fiqh mengatakan bahawasanya kita hendaklah bersepakat dalam perkara dasar dan kita berlapang dada dalam perkara furuk, dalam perkara cabang. Hatta dalam pepatah Melayu pun ada mengatakan bahawasanya ranting jangan diruncingkan. Kalau ranting diruncingkan, maka bimbang akan menyucuk batang. Bermakna perkara cabang jangan terlalu kita runcingkan sangat sehingga perkara ukhuwah, perkara persaudaraan akan rosak oleh kerana terlalu menjaga perkara kepatian. Saya melihat alangkah cantiknya kalau sekiranya pelawaan yang dibuat oleh Datuk Seri Hamzah, Timbalan Presiden Bersatu, mengajak UMNO untuk bekerjasama, dan UMNO mendahulukan pandangan syarak, mengatakan bahawa bagus UMNO tetap menjunjung sebarang perkara baik kerana perkara baik itu suatu yang selari dengan syarak. Tetapi perkara ini perlu kita perdetailkan lagi, perbincangkan lagi, apakah kita benar-benar untuk membina kerjasama. Kalau benar-benar membina kerjasama, maka UMNO tetap bersedia demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Kalau inilah jawapan yang keluar dari mulut pemimpin UMNO terhadap ajakan pelawaan Datuk Seri Hamzah itu, saya rasa orang akan rasa tenang, orang rasakan seronok, kerana jawapan itu jawapan yang matang, jawapan yang selari dengan kehendak syarak, bukannya jawapan yang dibayangi oleh kepatian permusuhan, tetapi jawapan yang sangat-sangat matang kerana ianya dibimbing, dituntun oleh neraca syarak yang cukup baik. Yang keduanya, UMNO membina kerjasama dengan PN. Ini selari dengan syarak, berbanding dengan UMNO bekerjasama dengan DAP. Bekerjasama dengan DAP tidak selari dengan syarak. Ini pandangan saya. Sebab apa? Kalau bekerjasama dengan PN, maka kita akan ada satu akidah, satu matlamat demi agama Islam, bangsa Melayu sebagai bangsa tonggak. Dan negara ini negara Islam. Maka kitalah UMNO Bersatu PAS yang utama untuk menjadi
tuan di negara kita ini untuk menjaga syarak. Tapi kalau UMNO bekerjasama dengan DAP hari ini, bagi saya ia tidak selari dengan syarak. Kerana mana mungkin kita nak bersama-sama dengan DAP memartabatkan syariat, membangun negara Islam, menjaga agama Islam. Sebab DAP agendanya berbeza, iaitu untuk membina negara liberal, negara sekular yang mana meletakkan Malaysia itu keutamaan. Oleh itu, saya mendoakan mudah-mudahan UMNO sentiasa mendahulukan pandangan syarak dalam apa jua hala tuju agenda yang dibawa oleh UMNO itu sendiri. Bukannya agenda kepartian, agenda peribadi, agenda untung rugi tentang kepentingan-kepentingan yang hanya sekadar menguntungkan parti dan menguntungkan peribadi-peribadi sahaja.